fundamental setelah kekecemerlangan berterusan. Saya, Amal Zafran bin Muhammad Azizul Hakim dari TV PSS Zaaba sedang bersiaran langsung. Pihak sekolah telah mengadakan program wacana nuzul Al-Quran. Pelbagai jenis aktiviti boleh disertai. Jom kita lihat bersama. Salah terpuji, hakikat benar lagi beri erti. Nuzul Quran, hikmat yang hakiki, firman disemai di ruangan hati. Nuzul Quran, cahaya ilahi, tuntunan rahmat lagi beri erti sejati. Berjemaah baru dapat pahala lebih. Adik-adik semua rajin-rajin pergi ke masjid berjemaah, sebab pahala dia lagi lebih daripada kita semayang seorang. Kalau kat rumah, kalau tak sempat nak pergi masjid, berjemaah dengan adik-beradik yang lain. Kalau tak pun dengan mak, dengan ayah di rumah, itu pahala dia lagi besar daripada kita semayang seorang ni. Itu semua amalan-amalan yang kita buat, sedekah, berzikir, semua untuk kita. Tapi Nabi SAW sebut illa siyam, ataupun Allah SWT sendiri yang sebut, sebab dalam hadis qudsi illa siyam, kecuali puasa, fa inna. Nuzul Quran, risalah terpuji, hakikat benar lagi beri erti. Nuzul Quran, hikmat yang hakiki, firman disemai di ruangan hati. Nuzul Quran, cahaya ilahi, tuntunan rahmat lagi. Dan dijemput juga adik Nur Firlina Iliana binti Muhammad Faizal daripada tahun 3 Inspirasi. Makiyah, Madaniyah, izhar makna syafawi, amal manusia. Okey, baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Afizal bin Ahmad Fahmi di atas penyampaian bakul ilmu Ramadan tersebut. Semua Islam. Okey, mana nama abang? Okey, abang, siapa nama abang? Okey, ke depan boleh? Boleh tak? Boleh ni. Okey, abang, siapa nama? Okey, apakah kitab suci? Bisa. Betul tak? Kitab Syiar Al-Quran. Betul. Okey, boleh ambil hadiah kepada Ustazah Zaria. Kita minta Ustaz jemputan kita, okey, untuk menyampaikan hadiah kepada murid nombor 1 kita yang berjaya menjawab soalan. Okey, sedia. Tahun 2 pula. Tahun 2 pula. Angkat tangan sikit, tahun 2. Okey, tahun 2. Turun tangan dulu. Turun tangan dulu. Okey, Cikgu Aimi. Cikgu Aimi, tolong tengok tahun 2 siapa yang paling pantas dengan Ustazah, dengan Cikgu Zatul kan? Boleh? Tolong tengok. Okey. Siapakah Nabi yang menerima Al-Quran? Tahun 2. Okey, abang. Okey, dekat boleh? Bagi laluan sikit. Okey, perkenalkan nama dulu, kemudian bagi
tahu jawapan. Okey? Betul ke Nabi Muhammad SAW? Betul tanya Azim. Okey, dijemput untuk menerima hadiah daripada Ustaz. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Okey, betul? Tanya ucapkan kepada Azim. Okey, boleh terima hadiah daripada Ustaz. Okey, seterusnya. Okey, tinggal lagi 4 hadiah. Okey, Islam. Okey, mana nama abang? Okey, abang, siapa nama abang? Okey, ke depan boleh? Boleh tak ke depan? Dua-dua. Okey, abang, siapa nama? Okey, apakah kitab suci umat Islam? Suci. Quran. Quran. Betul tak? Kitab suci Al-Quran. Betul. Okey, boleh ambil hadiah pada Ustazah Zaria. Kita minta Ustaz jemputan kita, okey, untuk menyampaikan hadiah kepada murid satu kita yang telah berjaya menjawab soalan. Okey, sedia tahun 2 pula. Tahun 2 pula. Angkat tangan sikit tahun 2. Okey, tahun 2. Turun tangan dulu. Turun tangan dulu. Okey, Cikgu Aimi. Cikgu Aimi, tolong tengok tahun 2 siapa yang paling pantas dengan Ustazah dengan Cikgu Zatul kan? Boleh, tolong tengok. Okey. Siapakah Nabi yang menerima Al-Quran? Tahun 2. Okey, abang. Okey, boleh? Bagi laluan sikit. Okey, perkenalkan nama dulu, kemudian bagi tahu jawapan, okey? Betul ke Nabi Muhammad SAW? Betul tanya Azim. Okey, dijemput untuk menerima hadiah daripada Ustaz.